Bila kita cakap pasal TVET, satu persoalan besar akan muncul. Big why question. Adakah cukup kalau pelajar ni dia belajar semata-mata dalam bengkel, kelas ataupun makmal, atau sebenarnya pelajar ni perlu didedahkan dengan pekerjaan yang lebih libatkan kepada industri? Jadi dalam episod kali ni kita akan merungkaikan persoalan-persoalan tersebut. Jadi stay tune to our podcast. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terlebih dahulu selamat Hari Raya. Hari ni berapa Syawal? Saya rasa hari 17 Syawal. Jadi, welcome to our podcast. Bagi mana yang tak kenal, podcast kita diberi nama Sembang TVET. Untuk penonton kita yang dah lama, terima kasih kerana teruskan menonton. Untuk penonton yang baru, salam perkenalan. Kembali bersama saya, hos kegemaran anda, Harith Fikri, pelajar MBV semester 2. Ya, untuk episod kali ini, kita nak sembang satu topik yang memang sangat dekat dengan dunia TVET. Tapi kadang-kadang topik ni kita bincang secara umum. Ramai yang tahu secara surface saja, tapi tak tahu dengan lebih mendalam. Tentang apa? Tentang WBL. Sebelum kita start podcast kita memperkenalkan dulu dua tetamu khas yang handsome kacak-kacak. Pertama kita ada Tuan Arif dan kita ada Dr. Faiz. Jadi boleh kita sama-sama berkenalan. Tuan Arif? Assalamualaikum Harith. Waalaikumsalam. Nama saya Arif. Harith saya. Nama saya Arif. Saya suka. Saya suka Harith buat WBL tadi. WBL right? Okay. Saya bekerja di sebuah company consultant engineering selama 8 tahun. Tahun ni tahun ke-8 saya di sana. Saya sebagai senior engineer lah dekat sana. Jadi saya asal Terengganu. Asal Terengganu. Asal Terengganu. Itu raya balik Terengganu lah. Balik Terengganu. Balik Terengganu. Suka. Okey, Dr. Arif. Nama, duduk mana, asal mana, siapa? Okay. Assalamualaikum. So pertama sekali terima kasih Encik Harith. Boleh panggil Encik Harith kan? Saya belum cik. Belum lagi. Belum lagi. Okay, tak apalah. So boleh panggil Tuan Harith ke? Bro. Bro Harith pun boleh lah. Okay. Jadi terima kasih lah kerana sudi menjemput kami untuk sesi podcast kali ni. Okay. Jadi background saya sebelum ni, saya juga merupakan graduan engineering sebelum ni. Kemudian saya melanjutkan pengajian lah dalam bidang master pendidikan. Dan selepas daripada tu, saya menjadi tenaga pengajar lah ataupun pensyarah. Around 5-6 tahun gitulah. So setakat ni. Jadi itulah sedikit pengenalan tentang diri saya. Okay, kita tanpa melengahkan masa, without wasting our time, kita straight forward to the question. Question dia sebenarnya senang je, first question ni. Doktor, sebab doktor lagi handsome daripada Encik Arif, WBL ni apa? Nak tanya apa WBL ni? Okay, WBL ke WWE? WBL. WBL, okay, bukan WWE ya. WBL merupakan orang kata short form, ringkasan daripada work, W, be based and learning. Ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah pengajian tugasan berasaskan pekerjaan. Jadi sekarang WBL ni mungkin sekarang memang di peringkat institusi memang sangat ataupun sedang diperkasakan lah. Salah satu tujuan dia adalah untuk menyiapkan orang kata kepribadian pelajar sebelum masuk ke alam pekerjaan. Itu salah satu orang kata main elemen utama dia lah, WBL tu. WBL yang saya tahu hanya internship saja, latihan industri. Ada tak contoh-contoh lain berkaitan WBL? Okey, sekarang kalau dari side institusi, antara contoh WBL yang dibuat, contohnya, biasa kita dengar kalau ada tugasan teori, amali, mostly based on orang kata syllabus saja. Tapi WBL, apa yang dalam kurikulum TVET apply dalam institusi adalah tugasan daripada industri. Sebagai contohlah, projek yang berasaskan masalah sebenar di industri. So projek tu dijadikan tugasan assignment. Jadi contohnya pelajar tu perlu ke industri, mencari masalah industri tersebut. And then mungkin merangka framework ataupun try to solve apa yang boleh solve lah dekat industri. The way orang kata nak memperkenalkan tu lah. Jadi itulah. Okay, macam ni lah Dr. Faiz. Betul apa yang Dr. Faiz cakap tu. Setuju sangat. Sebab WBL tu dia sebenarnya penting. Bukan saja di institusi tapi di industri sendiri.
Sebabkan WBL ni dia akan mengajar, dia akan train student tu untuk menjadi pekerja yang baik di industri. Betul. Sebab nanti bila once dia dah masuk pada industri, dia akan cepat adapt dengan situasi pekerjaan di industri. Jadi itu memang sangatlah penting lah untuk kita laksanakan di institusi before masuk ke alam pekerjaan. Bila saya cakap WBL ni ialah actual readiness. Yes, betul. Betul? Setuju. Okay, kita pergi soalan seterusnya. Mungkin WBL ni dekat kertas, dia punya teori nampak cantik. Tapi kita nak adapt pada real life, pada dunia sebenar, pasti ada cabaran dia. Betul. Dia Tuan Arif, disebabkan Tuan ada pengalaman yang cukup lama dalam bidang industri, boleh kongsi sedikit kepada kita apa cabaran WBL ni? Okey, dia macam ni. Sebagai saya seorang pekerja yang sudah 8 tahun dan masuk 9 tahun berada dalam industri ni, saya dah nampak pelbagai jenis student yang lepasan IPT untuk masuk ke dalam alam pekerjaan ni. Banyak cabaran sebenarnya yang saya hadapi oleh student ni, sebab student dia tak dapat nak adapt macam mana dia nak laksanakan, nak deliver kerja tu apabila knowledge dia ada, tapi dia nak laksanakan kerja tu dia tak dapat. Jadi macam mana cabaran kita sebagai senior ni untuk kita train budak-budak tu supaya budak-budak ni dapat nak masuk, nak catch up kerja-kerja yang sudah kita bagi kepada mereka. Macam tu. Jadi daripada perspektif institusi macam mana? Apa cabaran nak menghasilkan pelajar yang bijak WBL ni? Saya setuju apa yang point yang disampaikan oleh Tuan Arif tu. Atau bahasa mudahnya saya cakap mostly student ni dia lebih, orang kata, terlalu akademik. Terlalu akademik, terlalu teori. Net. Terlalu ikut silibus. Jadi perkara-perkara yang contohnya dari kesediaan untuk masuk bekerja, dari segi soft skill tu kadang-kadang dia pelajar-pelajar ni abaikan. Jadi itu orang kata salah satu cabaran lah. Dan benda ni kita cuba ubah, cuba buang. Orang kata skeptical macam ni memang kalau masuk industri memang sangat susah lah. Sebab kerjasama tu sangat penting. Betul? Betul. Cik Arif? Bercakap mengenai pointer, student pandai ni. Saya pernah 2 tahun lepas dekat company saya dapat student intern. Dia ni pandai. Dia pun lepasan universiti yang, bukan lepasan lah, dia belajar di universiti yang terkemuka juga. So nak masuk universiti dah susah. Maksudnya dia ni budak pandai lah. Tapi bila bekerja, dia tak boleh nak deliver kerja tu. Maksudnya dia tak boleh nak, bila kita bagi kerja dekat mereka ni tahu benda tu dari segi knowledge saja. Dari segi teori, dari segi knowledge sajalah. Tapi dia daripada segi teori. Tapi dia tak boleh nak praktikkan benda tu. Jadi saya boleh ringkaskan, sebenarnya ni semua berkaitan dengan soft skill. Betul. Soft skill tahu soft skill? Tahu? Soft skill ni dia libatkan komunikasi, kerja kumpulan, disiplin, masa dan sebagainya. Jadi kalau nak libatkan, ulaskan tentang soft skill ni, dia akan berbeza bila mana pelajar tu belajar di kelas dan bekerja di industri. Jadi boleh tak bagi contoh soft skill ni terlampau penting dekat industri? Boleh tak Tuan Arif cuba kaitkan untuk kita punya penonton kepentingan soft skill sekarang? Okay, dia macam ni. Soft skill dengan technical skills ni dia berbeza. Soft skills ni, once kita dah ada benda tu, kita boleh asah. Lama-lama kita akan jadi lebih baik. Soft skills ni antaranya macam kerjasama, komunikasi, betul, dari segi disiplin. Benda-benda ni penting sebenarnya. Sebab kalau kita tak ada ciri-ciri ni, susah untuk kita bekerjasama dalam menyelesaikan tugas. So, walaupun kita ni tak kisahlah kita introvert ke extrovert, jadi kita tetap perlukan skills communication tu. Sama lah dalam meeting pun kita kena ada communication tu. Dari segi disiplin pun, kalau kita tak tepati masa, kita akan ada masalah dengan klien nanti. Jadi ciri-ciri ni sebenarnya penting, sangatlah penting untuk kita siapkan sesuatu projek dan kerja tu. Dia macam tu. Bila cakap pasal masa depan TVET, dia akan dikaitkan dengan AI, digitalization, green screen dan sebagainya. Okay, Dr. Faiz, macam mana elemen ketiga-tiga benda tu nak diimplementkan dalam WBL? Okay, so orang kata sekarang IR 4.0, sekarang dah ada 5.0 lah kan. Jadi in term of teknologi tu memang maafkan saya, memang berkembang pesat.
Betul kan? Saya tak salah kan? Ya, betul. Betul. Satu betul. Okay. So, tugasan berunsurkan digitalisasi tu Okay. perlu ada. Sebab dulu mostly kadang-kadang bila orang cakap pasal TVET ni mostly based on orang kata kerja-kerja tradisional, pemesenan ataupun contoh macam welding, CNC machining dan sebagainya. Tapi sekarang kita kena ikut trend teknologi. Kerja digitalisasi macam PLC, automation yang banyaklah. So memang tugasan berasaskan teknologi itu perlu diterapkan. Digitalization dah. Green screen macam mana untuk industri? Okay. Green screen. Green screen. Screen hijau. Bukan green screen saya rasa. Green skill Green kan? skill. Green skill. Green skill. Green screen. Green skill. Maafkan saya. Green skill. Awak tak boleh belajar lagi kan? Saya student lagi. Saya faham. Nanti belajar dengan doktor boleh? Okay, green skills ni penting dalam industri. Nak daftar ke? Sebab Okay. Sabar. Tapi dalam industri tahu tu sebab apa? Sebab kita tak boleh nak, kita perlu renew energy sebenarnya. Kita tak boleh nak pakai energy tu, kita membazir. Susah nanti dalam industri sangatlah susah benda tu. Jadi benda ni sangat penting untuk bukan saja industri, untuk bumi kita juga dan untuk masa depan. Kita jangan fikir kita saja, kita fikir untuk orang lain juga. Dia macam tu. Jadi sekarang kita soalan seterusnya untuk Dr. Arif terbalik. Dr. Faiz dan Tuan Arif. Apa cadangan yang betul-betul praktikal untuk kuatkan lagi, untuk memperkasakan lagi WBL ni di TVET Malaysia? Okay. Apa cadangan lah Cadangan. yang saya boleh suarakan adalah kolaborasi ataupun kerjasama antara institusi dan industri bagaimana untuk wujudkan silibus kurikulum yang berkaitan WBL. Jadi kadang-kadang institusi ni sendiri tak boleh shot sendiri. Suka-suka buat silibus, suka-suka buat tugasan tapi tak berkait dengan tugasan di industri. Jadi libatkan kerjasama industri bukannya di penghujung tapi daripada awal sehingga akhir. Jadi barulah apa yang industri nak, institusi faham. Jadi institusi boleh bekalkan tugasan, assignment yang berasaskan situasi kerja sebenar. Itulah. Saya tambah sikit lah doktor. Boleh. Tambah banyak atau banyak? Saya dah kenyang. Cadangan tu baik sebenarnya doktor. Cumanya yang perlu kita mantapkan lagi ialah updated. Itu perkataan yang saya cari tadi. Terima kasih Harik. Dia mengikut trend lah ataupun apa trend. keperluan Apa keperluan masa tu. Keperluan Lagi-lagi masa tu. zaman teknologi yang semakin berkembang canggih. pesat. Okay, jadi kita pun dah panjang lebar kita rungkaikan pasal WBL ni. Kita bagi peluang terakhir lah kepada Dr. Faiz dan Tuan Arif bagi satu take away ringkas. Pesanan ringkas kepada penonton-penonton kita di rumah ataupun di studio ni. Okey, pandangan saya lah sebagai orang industri, work-based learning ni sememangnya penting lah. Jadi untuk pelajar-pelajar yang sedang belajar, yang sedang menuntut ilmu, tuntutlah ilmu baik-baik di universiti, ambillah semua dan work-based learning sangatlah bagus untuk kamu menjadi seorang pekerja yang bagus. Macam tu. Faham? Bagi side doktor? Okay, bagi side saya sendiri berdasarkan pengalaman hidup lah saya cakap belajar jangan sekadar belajar saja tapi cuba untuk orang kata faham dan guna pakai. Orang kata implementkan benda tu. Implement. So bila belajar setakat belajar teori, belajar muntah. Sebab tu masuk industri tak faham, kadang-kadang lost sikit. Betulkan niat lah. Ya, betulkan niat. Faham. Belajar untuk memberi manfaat kepada masyarakat, memberi manfaat kepada negara dan sebagainya lah. Jadi itu sajalah saya punya orang kata sedikit tip pesanan ringkas. Di sini saya boleh rungkaikan sebenarnya WBL ni bukan kita kena perbaharui tapi kita kena memperkasakan dan kolaboratif antara institusi dan industri merupakan satu kolaboratif yang sangat penting. Jadi dengan ini berakhirlah podcast kita Sembang TVET. Kita jumpa di lain episod akan datang. Sebelum tu please hit the like button and on the notification untuk video TVET seterusnya. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Bye.